Hai, saya Gopala Krishnan dan selamat datang ke lombongemas.com. Dalam video ini, saya nak membongkar sedikit rahsia syarikat-syarikat besar ataupun syarikat multinational. Contohnya Astro, Maxis, DG, TM, Unify, Fitness First ataupun gym lain dan juga Tenaga Nasional. Apakah persamaan di antara kesemua syarikat ini? Senang sahaja. Besar kemungkinan anda sedang membayar salah satu ataupun mungkin semua syarikat-syarikat ini setiap bulan anda bayar mereka. Inilah rahsia syarikat-syarikat tersebut menjadi syarikat-syarikat yang besar, iaitu mereka berjaya mendapat pendapatan berulang ataupun recurring income. Dan cara mereka berbuat demikian senang saja. Mereka mencipta sesuatu produk ataupun servis, tetapi mereka menawarkan produk tersebut pada harga yang murah, tetapi anda harus membayar setiap bulan. Itu saja strategi yang mereka pilih. Sebagai contoh Astro, kalau anda nak pasang Astro hari ini, anda dapat semua secara percuma, betul tak? Tak payah bayar apa-apa untuk pemasangan Astro Dish, semua anda dapat percuma, walaupun benda-benda tersebut memang ada kos, tetapi kenapa anda boleh dapat percuma? Sebab syarikat Astro sudah faham, semasa anda sudah menggunakan Astro ataupun mula menggunakan Astro, anda akan tetap membayar setiap bulan. Sebagai contoh, saya sudah pun membayar Astro untuk hampir 5 tahun. Saya bayar setiap bulan untuk Astro. Jadi syarikat-syarikat besar ini faham bahawa mereka harus mendapat pendapatan recurring ataupun berulang daripada setiap pelanggan mereka. Hanya dengan mendapat pendapatan recurring berulang sahaja, syarikat mereka boleh stabil bukan untuk beberapa bulan tetapi untuk bertahun-tahun dan menjadi salah satu syarikat yang besar di Malaysia. Tetapi bukan syarikat-syarikat ini sahaja yang boleh menggunakan konsep pendapatan berulang ataupun recurring income. Dengan teknologi yang ada sekarang, anda pun boleh menggunakan teknologi ataupun konsep recurring income dengan menggunakan tips-tips dan teknik-teknik yang saya akan ajar di Lombong Emas untuk membuat website anda sendiri di mana anda juga boleh mendapat pendapatan recurring atau berulang setiap bulan. Apa yang saya nampak di Malaysia sekarang ini, ramai yang suka mengeluarkan produk digital yang sekali bayar sahaja, ya. Bayar sekali tetapi penjual akan memberikan anda support ataupun updates untuk seumur hidup. Memang ramai yang suka buat cara begini, tetapi cara begini ada kelemahan-kelemahan yang serius. Sebagai contoh, saya bagikan satu contoh produk saya sendiri yang saya buat di tahun 2009, iaitu rahsia ClickBank. Antara produk yang paling berjaya di pasaran tempatan di Malaysia. Produk tersebut dalam masa setahun telah berjaya mendapat lebih daripada 82,000 USD dalam jualan. Kalau anda ambil kadar pertukaran mata wang asing sekarang ni pun, bermaksud hasil jualan yang saya dapat lebih kurang 1 suku juta ringgit, ya, ataupun 250,000 ringgit. Bagus tak kalau anda dapat pendapatan 250,000 ringgit? Ya, memang bagus. Tetapi apabila saya kaji balik jumlah pendapatan yang saya dapat setiap tahun, saya nampak satu trend ataupun satu pattern yang memang membimbangkan. Dan anda boleh nampak sendiri di sini. Apabila produk tersebut saya launch pada bulan pertama, bulan pertama dan kedua, saya mendapat 80% daripada total sales saya dalam 2 bulan ini. Dalam 10 bulan yang berikutnya, pendapatan semakin berkurang, dan dalam masa setahun, lebih kurang setahun, pendapatan setiap bulan yang saya dapat dari produk tersebut kurang daripada RM1,000. Inilah realiti sesiapa saja yang melancarkan produk digital sekali bayar. Kesemua pendapatan yang mereka akan dapat, biasanya mereka akan dapat dalam 60 hari yang pertama, dan selepas itu pendapatan semakin kurang dan semakin kurang. Kenapa? Sebab pasaran di Malaysia ada had. Betul tak? Kalau semua orang yang nak beli produk anda sudah beli produk anda, tiada siapa lagi yang akan membeli produk anda.
Jadi apabila anda hanya charge sekali bayar sahaja, customer-customer yang membayar pada awalnya tidak perlu bayar apa-apa lagi. Jadi selepas tahun anda memang tak ada apa-apa pelanggan yang hendak membeli produk anda ini. Dan inilah sebabnya anda nampak ramai pemasar internet di Malaysia ataupun internet marketer di Malaysia yang selalu ingin launch ataupun melancarkan produk baru. Dalam setahun mungkin mereka akan melancarkan 3 atau 4 ataupun lebih banyak daripada itu produk digital setiap tahun. Sebab pendapatan mereka tidak stabil. Seperti yang anda nampak di sini. Cuba anda bandingkan dengan lagi satu produk membership site yang saya ada di www.prrwpvideos, dan ini adalah ditujukan kepada pasaran antarabangsa. Dan anda nampak produk ini dalam masa 2 tahun yang saya tunjukkan di sini, pendapatannya adalah stabil. Walaupun bukan seperti anda lancarkan produk baru di mana dalam bulan pertama anda akan mendapat begitu banyak sales, menggunakan konsep membership site, sales dia akan datang secara perlahan, tetapi apabila sales dah masuk, anda akan nampak bahawa setiap bulan memang anda akan mendapat pendapatan yang konsisten. Kenapa? Sebab semua members saya untuk website ini memang membayar setiap bulan, seperti juga syarikat-syarikat yang saya terangkan tadi, Astro, TM dan sebagainya. Untuk bayaran pertama adalah murah saja, tetapi mereka harus membayar setiap bulan sekiranya mereka ingin mendapatkan updates terkini ataupun produk terbaru daripada website tersebut. Dan dengan menggunakan konsep ini juga anda nampak pendapatan yang saya dapat dalam masa 2 tahun daripada website ini adalah 91,000 USD. Iaitu kalau anda ambil kadar pertukaran sekarang adalah lebih kurang RM273,000 Malaysia. Dalam setahun, okey, kalau anda ambil dalam setahun adalah lebih daripada RM100,000. Jadi soalannya sekarang, anda nak pilih yang mana? Anda boleh membuat produk sekali bayar, one time payment, dan kalau produk tersebut berjaya, anda boleh mendapat duit yang banyak. Tetapi 80% daripada duit itu akan datang dalam masa 2 bulan pertama. Selepas itu sales anda akan kurang-kurang sampai mungkin kosong sales setiap bulan. Ataupun gunakan konsep membership site, di mana anda berpeluang untuk membina pendapatan anda daripada kosong dan tingkatkan setiap bulan, dan pendapatan tersebut adalah stabil setiap bulan. Dan apa yang anda harus ingat, produk yang anda hasilkan ada kemungkinan produk tersebut berjaya, tetapi ada juga kemungkinan produk tersebut akan gagal. Dengan cara membuat pelancaran produk dan menjual produk sekali bayar, anda sebenarnya mengambil risiko yang tinggi. Kalau produk tersebut berjaya, bagus. Anda boleh dapat pendapatan seperti yang anda nampak di sebelah kiri ini. Tetapi ada juga kemungkinan produk tersebut akan gagal. Dan apabila anda menggunakan konsep produk sekali bayar, apabila produk tersebut gagal, dah memang tak ada peluang untuk membuat apa-apa perubahan lagi pada produk tersebut. Pendapatan yang anda dapat juga dengan menggunakan konsep produk sekali bayar dan membuat produk launch berulang-ulang kali setiap tahun adalah tidak stabil sama sekali. Dan kalau anda ingin untuk membina sebuah syarikat yang berjaya, anda tidak boleh bergantung kepada produk pelancaran produk dan juga produk sekali bayar. Kalau anda nak membina satu syarikat, anda perlu stability untuk berjaya untuk mengembangkan perniagaan anda dan juga untuk mengupah orang baru untuk menolong dalam perniagaan anda. Sebab itu, sekarang ini kalau anda nampak corak apa yang produk-produk yang saya lancarkan di pasaran tempatan ataupun pasaran antarabangsa, saya hanya menggunakan konsep membership site saja. Jadi dari lombongemas.com, saya akan mengajar anda rahsia menjana pendapatan pasif setiap bulan seperti dalam contoh-contoh yang saya dah tunjukkan. Anda akan belajar konsep recurring income dan juga konsep untuk membuat membership site. Dan semua ini saya akan dedahkan melalui video tutorial eksklusif yang anda boleh download ataupun tonton daripada ruangan Ali lombongemas.com.